Tiga mata di Paroi malam ini menentang PDRM di hadapan 6,500 penyokong yang hadir. Betul. Yang merasai sendirilah kemenangan malam ini. Dan yang paling pasti keputusan ini bebas daripada sebarang hukuman FIFA bang. Kita sekarang kalau kedudukan liga kita berada di nombor 5 lah. Betul. Dan landasan tepat untuk kita berada di top 5 tu memang baik lah. Sebab kalau nak fikir yang lain, Selangor sekarang dia 9 mata, kita 11. Tapi tak apa sebab esok Selangor kalah dengan KL. Tak apa. So anyway, dalam separuh masa pertama kesudahan 0-0 kita tengok first half tu frustrated sikit abang kan. Macam mana? Frustrated ya betul. Tapi at least Nizam Jamil letakkan orang yang tepat di belah kiri. Tu maksudnya bang, dia dengar podcast kita. Sebab di belah kanan. Jadi maksudnya kita ada dua peluru datang macam ni lah. Betul. Kalau sebelum ni kita macam ni. Betul. Kali ni dia jenis macam ni. Jadi tapi sekejap je dah. Lepas tu siapa keluar? Alex keluar kecederaan. Tak sampai setengah jam. Ya. Jadi Motika masuk, dia letak posisi Luqman dan Luqman duduk di tengah. Betul. Dan aku rasa kita sebenarnya idea lah. Idea tu tak ada nak hasilkan gol. Selain nak menghasilkan gol, chances tu untuk kita create chances tu tak banyak. Dan kalau nak buat pun susah. Ya betul. Actually ada jugalah dalam 3 tapi 2 tu offside. Betul. Luqman kan? Yes. And then Takumi miss side net kan? Betul. Untuk separuh masa pertama. Dan separuh masa pertama pun banyak kali permainan dihentikan. Akibat kecederaan. Tak tahu kenapa malam ni. Whistle banyak dibunyikan. Ya. Tapi separuh masa pertama berakhir dengan 0-0 dengan actually tidak banyak benda yang nak diborakkan lah dalam tu. Dia kalau separuh masa pertama ni lagipun dua-dua keeper tak banyak diuji. So dia battle tengah-tengah je lah. Sedang kami baru habis menjamu nasi ayam. Gol pertama hadir. Aku tengok. Kau je. Kau seorang yang tambah nasi. Kita dah terus ada tengok. Gol tu actually assist daripada Luqman. Assist daripada Luqman ke dalam kotak penalti disambut oleh Motika. Bukan Motika. Eso. Kali ni Eso walaupun dia ada lagi kekeliruan tu. Tapi saya rasa Eso dia kena join Tom lepas ni untuk lari elok-elok. Tapi Eso dapatlah menolak bola itu masuk ke gawang. So ini sekaligus menjadikan Eso 4 gol sekarang dengan NFC. Dan kemudian game macam biasa balik semula sehinggalah Motika mendapat satu free kick yang sangat cantik lah. Kalau lah Puskas tu Malaysia punya bang, Motika dapat bang. Tak dapat juga. Sebab keeper Ifwat. Jadi kalau keeper lain mungkin, tapi memang gol tu cantik. Dan dia tak celebrate. Yes. Sebab pasal celebrate, Eso bila jadikan gol dia lari pergi ke keeper. Dia nak celebrate dengan kapten, PE dan juga keeper. Tetapi Motika pula bila menjadikan gol yang sangat cantik macam tu, macam ni macam tu, dia belah macam tu kan. Macam tak ada apa-apa. Betul. Untuk rekod, ini adalah gol kedua Motika lawan tim yang sama menerusi free kick. Yang hari tu yang free kick cantik lah, untuk pun BJRM juga, dia pun BJRM juga. Betul. Jadi permainan bagi aku actually fair lah. Kedua-dua pasukan bermain fair lah. BJRM pun tengah dia pun nampak bahaya. Kita tak nafi benda tu. Dan sepatutnya kita kena menang 3 at least. Betul. Patutnya kita kena jaringkan 3 gol, tetapi kadang-kadang bahagian depan tu mungkin patutnya Luqman passing tapi dia nak cuba. Tapi still okay lah. Kita masih lagi menang selesa dengan 3 mata. Paling best bang, sekali lagi kita cakap Luqman dia memang another level lah sebenarnya. Cuma rezeki dia nak gol malam ni tak dapat lah. Dia dah cuba. Mungkin kita nak simpan dia untuk lawan Selangor Rabu ni. Dan dekat situ dia akan meledak. Cakap lawan Selangor ni dah halang-halang Alex injured, lawan Selangor pun tak ada, dia akan rehat lama abang. Dia akan rehat lama lah. Tapi patutnya Nizam Jamil tahu apa nak buat lah. Bang, pergantian okey. Pergantian memasukkan Zainal, Zaril, Mio dan juga Java. Yes. Java masuk, okey, dia bagi impact. Java bagi impact, tapi Zainal lah dia, aku rasa Zainal kena buat sesuatu lah dari segi fitness, keyakinan. Dia mungkin ada sedikit isu pasal pressure, keyakinan. Tapi mungkin tadi dia main bukan posisi anda. Bukan posisi anda.
Position dia apa? Tempat Jimmy. Tempat Jimmy. Dia Boleh. kelihatan penat walaupun main tak sampai 20 minit. Ya. Mungkin dia boleh tak faham. Tapi itu position yang sama masa lawan Selangor masa aku. Betul. Position yang sama waktu dia lawan Selangor. Dan dia perlulah, Zainal kena perlu tingkatkan dia punya stamina, dia punya kesungguhan, dia punya Betul. Jangan hanya sekadar kontrol macho kat padang. kontrol macho boleh. Kan, tapi dia betul lah, betul. Kena seiring lah. Kena Betul. seiring. Dia kena, Zainal kena minta tolong Zainal. Jabbar bagus, Jabbar dapat buat larian, Mio juga. Harapnya Jabbar pun dapat lebih banyak peluang juga lepas ni. Ya, dia aku suka dia Jabbar. Dia kalau dia beri masuk peluang, dia sentiasa akan cuba create chance. Juga Mio juga. Mio hari ni sebab mungkin masuk pun minit 75 ke atas. So hari ni impact dia kurang sikit kot. Yeah. Lagipun kita nothing tulus, tak ada apa nak rushing. Aku nak mention seorang player nama dia apa tu? Player PDRM, striker dia. Okey. Dambia nombor 11 ke bang? Bukan striker. Siapa tu? Ni yang botak tu. Bukan. Pemain kegemaran aku. Adi Fayad. Adi Ada Fayad. Fayad. Kita buat nampak first half kita buat dia nampak power kan. Itulah tu. Adi Fayad kelihatan sangat bagus pada separuh masa Ya, pertama. betul. Mungkin disebabkan kita yang tak bagus ataupun memang dia bagus. Tapi dia perform lah separuh Yeah. masa pertama Adi Fayad. Aku suka tengok permainan dia malam ni. Betul. Dengan position dia sebenarnya striker tapi dia kat belah tepi ni nampak macam Ya. Dia banyak huru-hara kan kita punya defend lah. Yang memang huru-hara sikit tadi tu. kita ada masalah defense sikit ke hari ni bang? Okey ke? Dulu sekarang masih sama. Masih sama. Masih sama. Defend kita masih sama. Okey. Memang perlu sesuatu yang overhaul yang betul-betul ni lah. Mungkin ambil Tom. Kan? Ambil Tom pun sama nanti dia. Tom Isaac, pun gila. Isaac lepas ni game home bila? 22 April 11. Lawan? Lawan Terengganu. Terengganu. Tapi kalau kita layak ke semi-final PLFA seminggu sebelum tu. Tu. Okay, so next game kita lawan Selangor MVPJ, second leg PLFA. Dan kemudian kita akan melawan Terengganu. Yes. Aku rasa game tu petang. Ya, betul, petang. Ya. Adakah kita akan menang lawan Selangor? Kita akan menang. Menang tapi tak layak. Aku rasa lagi satu penyokong yang hadir 6,500 tu aku rasa satu jumlah yang agak bagus besar dan dia punya sorakan dia tu masih lagi sangat bagus lah. Terima kasih kepada penyokong yang hadir. Aku rasa penyokong game akan datang akan ramai balik semula lah. Betul? Ya. Alhamdulillah. Ada lagi bang? Itu sahaja. Tak ada buat FIFA ada, tak ada. Okay. Tak tahu lagi. Tak dengar? Tak tahu lagi. Oh, kita mungkin akan ada watch party Selangor. untuk game Selangor. Okey. Di mana tak tahu lagi. Di mana tak dapat dikonfirmkan lagi. Kalau ada apa-apa info nanti kita akan update. Noted bang, saya noted. Noted? Saya noted. Get back to you. Baik. Okay. Okay, itu saja. Baik. Next game.